Video ni khas untuk anda yang nak mendirikan Mahligai Cinta lagi 2 ataupun 3 tahun daripada sekarang. Save video ni supaya tidak hilang untuk kegunaan masa depan anda. Bagi mereka yang nak mendirikan Mahligai Cinta untuk tempoh 2 ataupun 3 tahun daripada sekarang, emas boleh dijadikan sebagai matlamat simpanan anda. Emas boleh dijadikan sebagai matlamat anda yang pertama sebagai mas kahwin, untuk kenduri kendara dan ketiga untuk permulaan hidup baru. Disiplinkan diri menabung sekurang-kurangnya 1 dinar 1 bulan. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram. Lelaki simpan 2.2 gram, perempuan simpan 2.2 gram. Kenapa 1 gram 1 bulan? Kerana kos perkahwinan sederhana di Malaysia berbelanja sekitar 30 dinar emas. 30 dinar bersamaan dengan 127.5 gram. Jangan gunakan semuanya, pastikan bahagikan 10, 10, 10. Bila dah cukup 30 dinar, 10 dinar boleh dibelanjakan sebagai mas kahwin, 10 dinar boleh dijadikan sebagai kenduri kendara dan berbaki 10 dinar boleh digunakan sebagai permulaan perkahwinan hidup baru. Untuk mula menabung emas di Public Gold, boleh tengok pin video saya langkah-langkah untuk mulakan tabungan emas. Jangan lupa follow.